PAS tamatkan kerjasama dengan Bersatu. Apa dah jadi sebenarnya? Dan apa kesan pada rakyat Malaysia? Jom faham dalam 1 minit. PAS baru saja mengumumkan dia telah menamatkan hubungan dengan Bersatu. Keputusan ni dibuat selepas penelitian Majlis Syura dan ahli jawatan kuasa kerja PAS. Ramai orang pelik apakah sebab di sebalik keputusan ni dan apakah yang akan terjadi pada politik negara. Untuk pengetahuan semua, keputusan ni berpotensi untuk mengubah corak kerjasama di antara politik dalam PRU dan PRN akan datang. Ia juga akan menimbulkan banyak persoalan bentuk kerjasama yang akan datang. Lagu mana akan terjadi pas ni? Semua parti perlu mengutamakan kestabilan politik dan juga rakyat kita. Jangan penting diri sendiri sangat. Jika politik negara dibina atas dasar prinsip yang jelas dan kerjasama yang matang, yang pertama, rakyat akan lebih faham apa hala tuju yang dibawa oleh parti-parti tersebut. Yang kedua, kestabilan politik dapat diperkukuhkan. Tumpuan dapat diberikan kepada isu ekonomi, kos sara hidup dan kebajikan rakyat. Jadi jangan peliklah ada sebab apa pemimpin kita buat keputusan ni. Hak penting, saya pesan kepada Bersatu, selesaikanlah masalah perebutan jawatan kuasa, selesaikanlah masalah-masalah mesyuarat agung, settlekan semua dulu, insya-Allah ada masa kita jumpa lagi.